Pejam celik, hujung tahun dah dekat dan ini bermakna satu perkara, musim cukai pun dah nak tiba. Tapi hey, jangan risau sebab persediaan awal tu kunci segalanya. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas panduan lengkap pelepasan cukai untuk tahun taksiran 2025 supaya anda semua boleh merancang dengan lebih bijak. Jadi, soalannya, dah betul-betul bersedia ke? Kalau rasa macam belum lagi, jangan bimbang. Matlamat kita hari ini simple je. Kita nak mudahkan semua benda ni. Kita akan terokai satu persatu pelepasan yang ditawarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN supaya anda boleh maksimumkan pulangan cukai anda. Jom kita mulakan. Okey, ini dia pelan tindakan kita untuk hari ini. Kita akan lihat pelepasan cukai dari 5 sudut utama. Mula-mula untuk diri sendiri dan pasangan. Lepas tu, kita sentuh pasal anak dan ibu bapa. Ketiga, pelaburan masa depan macam pendidikan dan rumah pertama. Keempat, bab kesihatan. Dan yang terakhir, kita akan tengok gaya hidup serta simpanan. Jom! Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, asas individu dan pasangan. Anggaplah ini macam hadiah permulaan daripada sistem cukai kita. Ia adalah pelepasan asas yang hampir semua orang yang bayar cukai di Malaysia ni layak untuk tuntut. Okey, yang ni best. Secara automatik, setiap seorang daripada kita layak dapat pelepasan sebanyak RM9,000. Dan ada berita baik tambahan. Untuk individu orang kurang upaya atau OKU, ada lagi tambahan RM7,000. Ini titik permulaan yang sangat penting dalam pengiraan cukai anda. Macam mana pula dengan pasangan? Okey, kalau anda menanggung pasangan yang tak ada pendapatan ataupun anda membayar alimoni, anda boleh tuntut pelepasan sebanyak RM4,000 dan jumlah ini akan naik jadi RM6,000 kalau pasangan anda adalah seorang OKU. Ini satu lagi cara yang power untuk kurangkan pendapatan bercukai anda. Seterusnya, kita masuk ke satu topik yang saya pasti sangat relevan untuk ramai di antara kita, anak dan ibu bapa. Jom kita tengok macam mana kerajaan bantu ringankan kos penjagaan keluarga melalui sistem cukai. Okey, untuk setiap anak bawah umur 18 tahun, anda boleh tuntut pelepasan RM2,000. Tapi kalau anak anda seorang OKU yang belum berkahwin, jumlah tu melonjak 4 kali ganda kepada RM8,000. Malah ada tambahan lagi RM8,000 kalau anak OKU tersebut berumur 18 tahun ke atas dan masih belajar. Ini memang satu bantuan yang sangat besar kan? Ada lagi. Jangan lupa anda boleh tuntut yuran taska atau tadika sampai RM3,000 untuk anak yang berumur 6 tahun ke bawah. Dan ada satu pelepasan khas untuk para ibu. Anda boleh tuntut sehingga RM1,000 untuk beli peralatan penyusuan bagi anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ingat ya, yang ini boleh dituntut sekali saja dalam setiap 2 tahun taksiran. Tanggungjawab kita selalunya bukan setakat pada anak-anak je. Bagi mereka yang menjaga ibu bapa atau datuk nenek, kerajaan memang iktiraf komitmen anda. Anda boleh tuntut pelepasan sehingga RM8,000 untuk perbelanjaan perubatan, keperluan khas dan juga kos penjagaan mereka. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana sistem cukai ni bagi reward untuk kita invest pada masa depan kita sendiri, iaitu melalui pendidikan dan juga pembelian rumah pertama. Ya, melabur untuk diri sendiri pun ada ganjaran tau. Anda boleh tuntut pelepasan sehingga RM7,000 untuk yuran pengajian tinggi. Tak kisahlah diploma ke, ijazah ke, sampailah ke PhD. Dan ni satu tip penting. Dalam jumlah RM7,000 ni, ada peruntukan khas sehingga RM2,000 untuk kursus-kursus peningkatan kemahiran. Jadi, jangan lepaskan peluang ni. Ada impian nak memiliki rumah pertama? Ini ada berita baik untuk anda. Kerajaan tawarkan pelepasan khas untuk faedah pinjaman perumahan. Kuncinya mudah je. Pastikan perjanjian jual beli anda ditandatangani antara Januari 2025 hingga Disember 2027. Jom kita tengok macam mana nilainya ditentukan. Jadi, berapa banyak anda boleh tuntut? Ia bergantung pada harga rumah anda. Kalau rumah tu berharga bawah RM500,000, anda boleh tuntut sampai RM7,000 untuk faedah pinjaman. Bagi rumah yang berharga antara RM500,000 hingga RM750,000 pula, had pelepasannya ialah RM5,000. Ini memang satu insentif yang sangat menarik untuk pembeli rumah pertama. Okey, kita beralih ke bahagian yang super penting, terutamanya bila kita tengok kos perubatan sekarang yang makin meningkat. Ya, kita akan bincangkan kategori kesihatan dan perubatan. Ada satu nombor ajaib yang anda perlu ingat untuk kategori ini, RM10,000. Inilah jumlah maksimum yang boleh anda tuntut untuk perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius, sama ada untuk diri anda sendiri, pasangan ataupun anak anda. Jadi, apa yang termasuk dalam had RM10,000 ni?
Ia meliputi kos rawatan penyakit serius dan juga rawatan kesuburan. Selain itu, ada juga pelepasan untuk pemeriksaan kesihatan pencegahan dengan had RM1000 setiap satu untuk pemvaksinan, rawatan pergigian asas dan juga pemeriksaan perubatan penuh. Di samping itu, ada pelepasan tambahan yang khusus untuk OKU. Anda boleh tuntut sehingga RM6,000 untuk pembelian peralatan sokongan asas. Dan ada juga pelepasan berasingan sehingga RM6,000 untuk kos diagnosis, intervensi awal atau pemulihan bagi anak-anak yang menghadapi masalah pembelajaran. Dan kita dah sampai ke bab terakhir. Jom kita lihat kategori gaya hidup dan simpanan. Bahagian ini merangkumi perbelanjaan harian kita dan juga perancangan jangka panjang untuk masa depan. Untuk perbelanjaan gaya hidup, anda boleh tuntut sehingga RM2,500. Ini untuk pembelian buku, gadget dan langganan internet. Suka bersukan, ada pelepasan tambahan RM1,000 untuk peralatan sukan dan yuran gym. Kerajaan juga galakkan gaya hidup hijau dengan pelepasan RM2,500 untuk kos berkaitan pengecasan kenderaan elektrik serta pembelian mesin kompos. Okey, part simpanan dan perlindungan ni memang banyak. Jom kita go through satu-satu. Anda boleh tuntut sehingga RM7,000 untuk insurans nyawa dan caruman KWSP. Untuk persaraan ada RM3,000 untuk skim persaraan swasta atau PRS. Dan yang paling menarik, simpanan bersih dalam SSPN boleh dapat pelepasan sampai RM8,000. Akhir sekali, jangan lupa tuntutan untuk insurans pendidikan atau perubatan dan juga caruman per keso. Jadi, apa pengajaran paling besar dari semua ni? Sebenarnya, bila anda faham setiap pelepasan ni, anda bukan setakat isi borang cukai je. Anda sebenarnya sedang merancang kewangan anda dengan lebih bijak. Ingat, setiap ringgit yang anda jimat tu adalah satu kemenangan untuk masa depan anda. Pastikan anda tuntut semua yang anda layak. Lepas kita dah teliti semua ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Berdasarkan situasi peribadi anda sekarang, pelepasan cukai yang mana satu agaknya akan beri manfaat paling besar kepada anda untuk tahun taksiran 2025 nanti? Merancang dari sekarang adalah kunci. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya.